Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 6 Mei dan hari ini kita akan melihat carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Hari dagangan sebelumnya agak tenang. Euro mencatat sedikit pengukuhan berbanding dolar yang lebih lemah apabila dolar ditekan oleh data ekonomi Amerika Syarikat yang mengecewakan. Pound sterling turut menunjukkan pergerakan yang sama dan berjaya pulih. Secara khusus, dolar Amerika Syarikat berdepan tekanan susulan semakan turun terhadap ISM Composite PMI bagi bulan April. Walau bagaimanapun, jualan rumah baharu di Amerika Syarikat melebihi jangkaan penganalisis sekaligus membantu mengurangkan sebahagian tekanan ke atas dolar. Semalam semua perhatian tertumpu kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan perkembangan di Timur Tengah selepas mengumumkan bahawa Amerika Syarikat telah menamatkan serangan Operation Epic Fury terhadap Iran. Trump menyatakan bahawa negara itu kini bersedia untuk terlibat dalam rundingan mengenai program nuklear sambil melancarkan satu operasi kemanusiaan baharu yang dinamakan Project Freedom yang bertujuan untuk mengamankan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Apabila adalah penting untuk memahami mengapa Presiden telah menukar operasi tanpa mencapai objektifnya atau memperoleh perjanjian damai yang memihak kepadanya. Jawapannya mudah, tempoh 60 hari bagi perang yang dimulakan tanpa kelulusan Kongres telah tamat pada 1 Mei. Kini Trump perlu mengumumkan secara rasmi penambatan fasa aktif dan itulah yang telah dilakukannya. Beliau memperkenalkan satu operasi baharu yang digambarkan sebagai misi kemanusiaan untuk membimbing lebih 300 kapal yang terkandas di Teluk Parsi dengan selamat. Namun begitu, matlamat sebenar projek ini kelihatan seperti cubaan memprovokasi Iran supaya bertindak balas. Ringkasnya, sebaik sahaja kapal tentera memasuki Selat Hormuz untuk memastikan laluan selamat bagi kapal tangki minyak dan kapal awam, Tehran berkemungkinan akan bertindak balas dengan serangan yang berpotensi mencetuskan konflik ketenteraan baharu. Eskalasi ini akan membolehkan Amerika Syarikat kembali ke fasa aktif tanpa kebenaran Kongres. Senario ini nampaknya selari dengan strategi semasa Amerika Syarikat dan ini menjadikan perbincangan mengenai penamatan konflik Amerika Syarikat-Iran dalam masa terdekat sebagai sesuatu yang terlalu awal. Menurut beberapa sumber, provokasi seperti ini mungkin berlaku pada 8 sehingga 9 Mei. Ini bermakna pedagang perlu berhati-hati sebelum membeli aset berisiko. Jelas sekali permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat berkemungkinan akan kekal dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, kenaikan euro dan pound Britain semasa sesi Asia hari ini berkait secara langsung dengan campur tangan mata wang oleh Bank of Japan yang telah masuk campur untuk menyokong yen yang sedang lemah. Oleh itu, adalah penting untuk terus berhati-hati kerana aliran penurunan bagi euro dan sterling masih belum ditembusi. Sekarang mari kita beralih kepada kalender makroekonomi hari ini. Ia menampilkan beberapa laporan akhir PMI pembuatan, perkhidmatan dan komposit bagi bulan April dari zon euro dan negara-negara ahlinya. Statistik ini dijangka agak mengecewakan dengan bacaan diunjurkan jatuh di bawah paras 50 mata yang menunjukkan penguncupan dalam aktiviti pembuatan dan perkhidmatan. Ini boleh memberi tekanan tambahan kepada euro. United Kingdom juga dijadualkan mengeluarkan data PMI perkhidmatannya di mana bacaan April diramalkan menunjukkan trend positif berbanding Mac yang sepatutnya membantu mengangkat indeks komposit. Dalam persekitaran ini, sterling mungkin memperoleh momentum kenaikan. Walau bagaimanapun, jika angka yang diterbitkan selari dengan anggaran terdahulu, pound Britain berkemungkinan menunjukkan reaksi yang kecil atau langsung tiada reaksi. Dari pihak Amerika Syarikat pula, laporan ADP Employment Change akan menjadi tumpuan. Pekerjaan sektor swasta dianggarkan meningkat sebanyak 79,000 pada bulan April selepas mencatat pertambahan 62,000 pada bulan Mac. Ini boleh menyokong dolar dan menekan aset berisiko. Pedagang juga perlu memberi perhatian kepada ucapan pegawai Fed Alberto Mussalem dan Austin Goldsby kerana mereka mungkin memberikan gambaran mengenai unjuran semasa terhadap rancangan kadar faedah Bank Pusat. Beralih kepada analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1749 akan menjana isyarat penjualan yang berpotensi menolak euro turun ke 1.1723.
Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini akan membawa harga turun ke 1.1701 dan boleh membuka laluan ke arah 1.1678. Pada paras ini saya mencadangkan pembelian di rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian pada 1.1723 dan 1.1701 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sekiranya aktiviti penjualan pada 1.1749 kekal lemah, penjualan sesuai dipertimbangkan selepas false breakout pada 1.1767 atau di rebound pada 1.1784 dengan sasaran 15 hingga 20 pips. Beralih kepada Pound Britain, kenaikan yang didorong oleh data PMI perkhidmatan United Kingdom yang positif diikuti false breakout pada 1.3598 akan mewujudkan peluang penjualan yang berpotensi menurunkan harga ke 1.3567. Jika penjual berjaya menguasai pasaran pada paras ini, sterling boleh susut ke 1.3539 dan seterusnya melanjutkan kelemahan ke arah 1.3514. Pada paras ini, pembelian di rebound adalah wajar dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian pada 1.3539 dan 1.3567 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout. Jika aktiviti penjualan di 1.3598 kekal lemah, pound boleh pulih ke 1.3627 dan bahkan mencapai 1.3654 di mana pedagang disarankan untuk mempertimbangkan penjualan di rebound dengan sasaran pergerakan 20 sehingga 25 pips. Kemasukan penjualan di 1.3627 dan 1.3598 hanya relevan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.